Reka bentuk. Reka bentuk ialah proses mencipta sesuatu. Ya, betul. Reka bentuk ada di mana-mana. Mari kita tengok reka bentuk di dalam kehidupan seharian kita. Contoh reka bentuk, rancangan produk berguna yang lebih menarik dan berfungsi. Betul. Cikgu akan ajar tentang reka bentuk. Elemen reka bentuk. Kita ada garisan, di mana kita akan jumpa garisan ini. Hari ini kita belajar reka bentuk. Wah, menariknya cikgu. Garisan ini seperti... Betul. Ini asasnya. Baiklah murid-murid, mari kita bincangkan asas reka bentuk. Elemen reka bentuk yang kamu wajib tahu. Garisan, bentuk, warna, tekstur, ruang, saiz. Ini elemen seterusnya. Garisan, ruang, bentuk, tekstur, warna, saiz. Semua ini penting untuk reka bentuk produk supaya kelihatan lebih menarik. Cuba gunakan pensel warna ini untuk elemen reka bentuk kamu. Student B, terima kasih cikgu. Ini pula elemen seterusnya, bentuk, di mana kita akan menggunakan pelbagai bentuk di dalam reka bentuk. Ini pula prinsip reka bentuk. Kamu boleh juga rujuk buku teks. Dengan prinsip kontras dan ulangan, reka bentuk jadi lebih baik. Wah, nampak hebat cikgu. Ya, cantik sekali. Reka bentuk ada di mana-mana di dalam kehidupan kita. Cuba kamu fikirkan. Baik murid-murid, mari kita mulakan aktiviti sekarang. Pilih bentuk yang awak suka dan mula melukis. Bagus, kamu berjaya menyiapkan projek mini. Wah, berjaya! Warna memberi tarikan menarik untuk sesuatu produk. Jadi hari ini kita bandingkan prinsip dan elemen reka bentuk. Betul cikgu. Elemen termasuk garisan, bentuk. Reka bentuk yang baik mesti berfungsi dan selamat digunakan. Betul. Dan juga perlu ergonomik, selesa serta mempunyai nilai estetika. Tahniah semua. Anda telah menguasai prinsip dan elemen reka bentuk. Teruskan belajar dan berkarya. Reka bentuk itu menyeronokkan. Saya lebih faham sekarang.